Assalamualaikum. Hai. So, Alhamdulillah hari ni aku nak buat video unboxing setelah aku rasa dah lebih 2 bulan, sebulan lebih macam tu aku dah tak buat video unboxing, ataupun lebih lama daripada tu, aku pun dah tak ingat. So, lately ni aku banyak beli barang. So, korang tengoklah. Tu dia aku punya barang yang nak di unboxing. So, aku akan buka satu persatu barang apa yang aku beli. Okay, so kita mulai daripada yang pertama. Okay, so barang ni aku rasa aku tahu apa. Ini adalah barang sangat special, yang sangatlah dinanti-nantikan, iaitu jeng jeng jeng, Al-Quran. Masya Allah, cantiknya Al-Quran ni. Al-Quran Humairah. Korang tengok, ada nama aku, Nur Syahidah. Nampak tak? Dia ukir nama kat situ. Okay, actually sebenarnya aku ada Al-Quran aku yang aku setiap hari baca kan. Aku pakai Al-Quran ni. Dia besar sikit lah daripada Al-Quran yang aku baru beli ni. Ni Al-Quran A5, ni Al-Quran A4. So, aku akan selalu baca Al-Quran ni lah kalau hari-hari, lepas maghrib, lepas subuh. Tapi aku beli Al-Quran kecil yang baru ni sebab aku nak pergi umrah bulan 11 ni. So, okay, sekejap, disclaimer, muka aku agak teruk, breakout. So, korang abaikan je lah muka aku sebab aku baru buat facial spa 2 hari lepas. Sebab nak buang milia, aku salah pakai produk. So, terus dia jadi macam biji-biji kat muka. Sebab itulah nampak macam ni. Dia dah buang segala milia yang ada kat muka aku tu. Okay, so back to track. Aku beli Al-Quran ni sebab aku suka dia punya design. Dia punya colour warna biru, warna favourite aku. Dan ada bunga-bunga kat situ. So, kalau kita tengok kat dalam, okay, jom kita buka. Dia ada, nampak tak macam lekat-lekat tu kan? Dia ada doa-doa sebenarnya yang nak panggil apa? Tagging. Contoh macam ni. Ada doa dari Nabi Saleh. Lepas tu ada macam-macam lah kita boleh tengok kan. Dia macam menekankan lagi ayat tersebut untuk kita tengok. Contoh macam apa lagi ya? Memanfaat haiwan ternakan. Ada lagi lah. So kalau korang berminat, korang boleh search dekat TikTok je. Dia under Al-Quran Humairah. Aku beli yang magnet je, senang. Alright. Okay, tu satu doa Al-Quran. So next kita tengok apa lagi aku beli. Ini pun yang dinanti-nantikan juga. Korang tengoklah apa ni. Masya Allah. Tengok ni, 1, 2, 3. Tada! Buku bertajuk Cukup. Ini bukan buku cerita, bukan novel. Tapi ni adalah salah satu buku yang aku tengok TikTok live. Baru sekali tengok TikTok live dia, dah aku rasa macam hook. Aku rasa macam nak belajar banyak daripada dia. Dia sangat banyak ilmu yang dia ada. Ilmu tentang kehidupan lah. Dan dia compilekan segala ilmu dia dalam buku ni. So tengok buku dia sangat best, berwarna-warni, sangat menceriakan mata lah untuk kita baca kan. So InsyaAllah aku akan baca dan aku akan amalkan apa yang diajar dalam buku ni lah. Dr. Azura, doktor ke? Dia Dr. Azura, nama dia Azura. Dia belajar dia mengajar tentang vision board, dia ajar tentang Asmaul Husna, dia ajar tentang rezeki, dia ajar tentang personality. So macam ilmu-ilmu dia tu macam ada relate dengan diri aku, yang mana aku suka growth. Aku suka memperbaiki diri, improve diri, so that banyak benda yang aku boleh belajar daripada dia. So insyaAllah aku akan baca buku ni untuk top up lagi ilmu aku. Okay, next kita pergi kepada parcel yang seterusnya. So ni apa dia? Aku rasa L formula ni.
betul lah. Ni adalah L Formula Moisturizer. Ada orang sangat banyak bagi feedback dan review yang bagus mengenai moisturizer ni, yang brand E Formula ni. Dia boleh mencerahkan wajah, brightening, dan juga nampak glowing lah. Sebab apa muka aku jadi macam ni? Sebab aku salah pakai produk. Sebab tu aku beli yang baru. So ni pun aku betul-betul research lah produk apa yang aku nak beli yang sesuai dengan kulit muka aku kan. So insyaAllah harap menjadi dan sesuai lah dengan skin aku. Okay, so next kita pergi kepada yang seterusnya. Wow, siap bagi bag lagi tu. Masya Allah. Masya Allah. Ialah hijab. Aku beli tudung shawl instant. Alah, okay, tak apalah, tersalah. Bukanlah tersalah beli. Hari tu aku buat, tak adalah, macam just bayar RM5 untuk tengok kita punya aura diri kan. Lepas tu orang tu kata aku tak sesuai pakai cool tone. Cool tone adalah warna biru dan kena elakkan warna hitam. Tapi aku dah beli. Aku dah beli dulu. Orang yang cek aura aku tu, dia kata belah kanan atas muka aku ni warna orange. Orange bermaksudnya joyful, ada high spirit. Lepas tu badan aku mostly warna hijau. Hijau tu adalah orang yang suka growth, orang yang suka memperbaiki diri selalu, dan orang yang ada empati diri dalam diri dia. Lepas tu yang ni je lah yang aku beli, yang sekena dengan tone warna aku lah. Yang ni tak apalah, sebab aku tak ada warna baju tudung warna biru untuk pakai harian. So aku beli je lah. So okay, biru melambangkan komunikasi. Ni aku pakai baju warna biru, tak ada masalah lah. Okay, so jom kita tengok macam mana warna dia punya style shawl ni kan. Oh, kain dia pun sedap. Okay, macam mana cara dia pakai ni? Okay, dia macam gini. Macam gini. Ya Allah, tolong aku ya Allah. Macam mana ni? Aku tak pandai lah. Lepas tu dah pakai macam gini, macam mana? Tutup atas ni. La haula wala. Sabar Sat, aku nak discover macam mana tudung ni. Okay, macam ni. Okay, macam ni. Okay, testing testing. Okay, lepas tu macam mana? Macam ni. Macam ni. Macam ni. Lepas tu yang ni. Macam ni kot. Okey lah, boleh lah. Selesa juga. Okay. Alright, so itu adalah tudung sarung. Okay, so ni kita tengok apa pula. Aku rasa ni patung MBTI yang aku order daripada Nat. Kan betul. Tengok korang comelnya. Ni ISFP. Patung ISFP. Tengok dia ada color water, watercolor. Dia comel, baju dia. Dia ada brush. Rasa yang paling dinanti-nantikan yang ini. Oh my gosh. So comcak. INFP. Comel gila. Tengoklah, dia ada bunga. Nak tahu apa yang lagi best? Belakang dia ada rama-rama. Cantik sangat INFP ni. Patutlah selalu sold out. Aku cari dekat DIY, merata tak ada. Ni nasib baik kawan aku, dia tolong belikan dekat tempat dia ada. So aku dah berjaya dapat 2 lengkap dah patung MBTI aku beli. Tapi walaupun lengkap,
Sekarang cuma ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So ada 7 je daripada 16. Lagi 9 aku dah bagi kat orang. Aku bagi kat adik aku, adik ipar, anak buah. So macam tak apalah. Tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima. So that diorang akan ingat aku lah setiap kali diorang dapat patung MBTI ni. Okay, last one. Apa ni? Okay. Ini adalah phone holder. Tak tahulah berapa banyak phone holder aku beli. Aku harap ni berjaya lah untuk kekal beli ni. Sebab dia magnetik. Macam ni. Lepas tu, dia ni. Wah, cantiknya warna pink. Memang aku pilih warna pink pun. Okay, so dia adalah apa? Macam mana tak nak pakai? Dia kita boleh ni. Kita boleh dia akan melekat dengan kuat lah dekat kereta. And then kita boleh letak magnet kat sini. Kuatnya. Okay. So yeah, kita akan tengok selama mana, sejauh mana dia bertahan. Sebab aku ni dah kali ke berapa aku beli ni, 4 ke 3 tak ingat dah. Dah mahal. Okay, so insyaAllah itu sahaja video kali ni. Harap korang terhibur. Walaupun entahlah kenapa aku suka buat video unboxing pun aku tak tahu. Tapi aku suka untuk berkongsi apa yang aku dah beli. Okay, itu saja. Bye bye. Assalamualaikum.